Okey, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Jom kita terus selami topik ni. Hari ini kita akan meneroka surah 17 atau yang lebih dikenali sebagai Al-Isra. Benda ni kan selalunya orang anggap macam satu kisah sejarah purba atau peristiwa mistik semata-mata. Tapi kalau kita betul-betul teliti teks asalnya dengan fokus, wow, ia sebenarnya mendedahkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ia adalah satu blueprint atau rangka tindakan universal yang sangat praktikal untuk survival sesebuah masyarakat. Dan pada masa yang sama jadi kompas untuk accountability peribadi kita sendiri. Ia bukan sekadar kisah lama tau, ia adalah pelan lantai untuk membina kesedaran kita hari ini. Jadi, mari kita rungkai persoalan ni. Apa sebenarnya perjalanan malam yang sejati itu? Selama ni kita mungkin terperangkap dengan idea bahawa ayat pertama ni hanya merujuk kepada penerbangan mistik merentasi langit kan? Tapi macam mana kalau kita cabar sikit pandangan tu? Kalau kita tolak ke tepi cerita-cerita luaran yang selalu ditambah-tambah, teks ini sebenarnya memfokuskan kepada satu perjalanan pengalaman, iaitu merentas kegelapan kefahaman kita sendiri menuju kepada pencerahan, semata-mata untuk melihat dan faham corak-corak ketuhanan ini secara langsung. Dan ini membawa kita kepada perbezaan antara apa yang kita panggil bingkai dengan intipati. Sebenarnya, ayat pertama tu cuma bingkai cerita. Ia bagi tahu tujuan perjalanan tu adalah untuk melihat tanda-tanda. Tapi soalannya, kat mana tanda-tanda tu? Tanda-tanda yang sebenar terkandung dalam intipati teks ini, iaitu dari ayat kedua sampailah ayat 111. Kat sinilah teks ni terus bergerak melepasi isu perjalanan tu tadi dan mula membongkar corak sejarah sebenar serta rangka tindakan etika yang ditunjukkan kepada utusan tersebut. Okey, ini membawa kita ke skala makro pula, iaitu kitaran tamadun. Di sinilah teks ni mendedahkan undang-undang besar yang mengawal macam mana sesebuah masyarakat tu naik dan akhirnya jatuh. Dan untuk buktikan poin ni, ia terus gunakan kisah Bani Israel sebagai satu model sejarah yang jelas. Yang menakutkannya, pusingan sejarah ni memang tak boleh dielakkan dan ia berlaku dalam 3 langkah utama yang berulang, macam yang digariskan dalam ayat 16 dan 17. Mula-mula, kemewahan dan keselesaan mula muncul dan golongan elit mula dapat kuasa. Lepas tu, masuk langkah kedua. Mereka mula buat fasaku atau penderhakaan dan pelanggaran batas yang sangat angkuh. Dan langkah ketiga menyusul, kehancuran mutlak. Ini macam satu amaran langsung dari teks bahasa Arab purba ni terus kepada masyarakat moden kita sekarang tentang bahayanya kemewahan yang diiringi dengan keangkuhan. Jadi, prinsip utamanya kat sini adalah hukum timbal balik. Cuba dengar ayat ke-8 ni, memang mendalam. Dan jika kamu kembali melakukan kerosakan, kami akan kembali memberikan balasan. Ini bermakna, kejatuhan tamadun ini bukanlah Tuhan nak menghukum ikut emosi. Sebaliknya, ia adalah undang-undang alam yang beroperasi untuk mana-mana komuniti. Bila anda buat kerosakan, terimalah akibatnya. Semudah itu. Baiklah, kalau tadi kita sembang pasal skala makro untuk masyarakat, sekarang kita zoom in pula ke skala mikro, iaitu tentang anda dan rekod peribadi anda yang tidak dapat dielakkan. Bahagian ini memang terus menolak tepi sebarang mitos yang kata ada perantara atau penyelamat luaran yang boleh tolong tanggung perbuatan kita. Mari kita tengok satu perkataan Arab ni. Ta'irahu, perkataan asalnya bawa maksud burung atau sesuatu yang terbang. Teks ni guna perumpamaan yang sangat cantik. Ia kata nasib atau hasil perbuatan kita ni dah diikat kemas kat leher kita sendiri. Maknanya nasib kita ni bukan skrip asing yang ditulis oleh entah siapa-siapa. Ia adalah hasil semula jadi yang terjalin kukuh dalam diri kita melalui perbuatan dan pilihan harian kita sendiri. Dan amaran falsafah dia memang padu. Ayat ke-14 berbunyi, bacalah rekodmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung terhadap dirimu. Maksudnya, tak ada sesiapa yang tukang catat markah ke atas sana nak tolong kirakan untuk anda. Anda sendiri yang tulis buku tu. Dan pada akhirnya, anda sendirilah yang akan baca dan nilai diri anda sendiri. Kebenaran perbuatan anda takkan dapat disembunyikan lagi dari kesedaran anda. Sekarang, cuba bandingkan dua jenis orientasi manusia yang disebut dalam ayat 18 hingga 21. Kumpulan pertama, Al-Ajilah, iaitu mereka yang sentiasa nak cepat kejar kepuasan segera dan masa kini yang akhirnya bawa kepada penyesalan. Kumpulan kedua pula, Al-Akhirah, mereka yang fokus pada hasil jangka panjang dengan penuh kesedaran dan rasa syukur. Yang menariknya, dua-dua kumpulan ni tetap dapat rezeki kat dunia, tapi hasil akhir mereka bergantung 100% pada apa sebenarnya yang mereka fokuskan. Anda mungkin terfikir sekarang, okey, faham. Habis tu, secara praktikalnya macam mana nak buat? Ini bawa kita terus ke bahagian aplikasi. Bermula dari ayat 22 hingga 39, teks ni sebenarnya sediakan satu manifesto etika yang sangat terperinci sebagai plan tindakan kita. Contohnya tentang cara kita layan ibu bapa. Ada satu metafora ni yang sangat indah.
dan rendahkanlah kepada mereka sayap kehinaan kerana belas kasihan. Bayangkan, ia menyamakan kelembutan menjaga orang tua kita tu macam seekor burung yang rendahkan sayap semata-mata nak lindungi anak-anak dia. Ia perlukan kelembutan dan kasih sayang, didorong oleh belas kasihan, bukannya sebab rasa terbeban. Dan ini diteruskan lagi dengan prinsip-prinsip lain. Kita ada orientasi yang tak berbelah bahagi atau tauhid, keseimbangan keuangan, beri hak orang tapi jangan membazir ikut suka hati, pemeliharaan nyawa, jangan membunuh sebab takut miskin, integriti seksual, jauhi jalan-jalan kelucuhan sepenuhnya, dan keadilan ekonomi, pastikan kontrak dan timbangan tu tepat. Nampak tak poin dekat sini? Ini membuktikan pesanan teks ini adalah etika kemanusiaan yang sangat universal, bukannya ritual eksklusif untuk golongan tertentu je. Jadi pelannya dah ada. Tapi persoalannya, macam mana kita nak berinteraksi dengan blueprint ni secara langsung? Macam mana sebenarnya teks ini menerangkan dirinya sendiri supaya kita boleh faham? Kat sinilah munculnya satu konsep yang sangat bijak dipanggil tasrif. Ia dari kata akar yang maksudnya nak pusing, pelbagaikan atau ulang dengan variasi. Ibarat kita pegang batu permata dan pusing-pusingkan ia bawah cahaya untuk tengok dari pelbagai faset. Macam itulah teks ni berfungsi, mengitar konsep dari pelbagai sudut, supaya kefahaman tu muncul sendiri kat minda kita tanpa perlukan penjelasan orang tengah. Tapi wujud satu ironi kat sini. Teks ni memang menawarkan penawar dan rahmat untuk sembuhkan penyakit ego atau keserakahan dalam dada. Namun, bagi mereka yang dah terlalu terikat dengan dogma, teks ni sendiri cakap yang mereka akan terlanggar satu halangan mental secara dalaman yang dipanggil tudung yang tersembunyi. Minda yang tertutup macam ni memang tak akan dapat nampak intipati tu secara langsung. Hani bawa kita kepada satu resolusi penting. Macam mana nak hidup dengan kesedaran ni setiap hari? Jom kita perhatikan ayat 78 hingga 80 yang mendefinisikan semula amalan praktikal harian kita. Di sinilah kita kena pecahkan satu lagi salah faham tradisional. Aqami as-salah. Selalunya kita anggap ia cuma ritual fizikal yang sangat kaku ikut jam kan? Sebaliknya, bila kita biarkan teks Arab ni terangkan dirinya sendiri, ia merujuk kepada mendirikan hubungan yang sedar atau orientasi yang penuh perhatian. Maksudnya, ia minta kita kekalkan orientasi kesedaran kita terhadap kebenaran ini secara berterusan, bukan sekadar pergerakan mekanikal je. Dan cuba bayangkan aliran kesedaran ni ikut waktu harian kita. Dari Zuhur, waktu matahari mula turun, bersambung ke Ghasak, iaitu kepekatan malam yang gelap, sehinggalah ke waktu Fajar. Waktu Fajar menyingsing di mana pembacaan atau renungan kita disaksikan. Ia adalah satu kelangsungan kesedaran yang bergerak seiring dengan perjalanan masa hidup kita. Bila sekeliling dah mula senyap sunyi, teks ni perkenalkan pula konsep tahajud. Ia bukan paksaan tau, tapi satu inisiatif peribadi yang sukarela di mana anda bangkit, tolak tepi selimut dan rasa mengantuk tu semata-mata untuk merenung wahyu ni dalam-dalam. Masa itulah anda betul-betul boleh mengangkat kesedaran jiwa anda ke satu tahap yang tinggi dan terpuji. Menariknya di ayat 80 ada satu doa yang sangat mantap untuk panduan hidup. Wahai pemeliharaku, masukkanlah aku dengan pintu masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan pintu keluar yang benar. Pendek kata, ini adalah doa permohonan supaya setiap apa yang kita buat, setiap fasa hidup yang kita lalui sentiasa berpaksikan kebenaran dan mendapat kekuatan dari Ilahi. Sebagai penutup sesi kita hari ini, mari kita teliti satu amaran yang cukup mencabar. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kesemuanya akan disoal kelak. Jadi, persoalan provokatif untuk anda fikir-fikirkan hari ini. Adakah anda nak terus dengar cakap-cakap orang secara membuta tuli? Atau adakah anda dah bersedia untuk guna pendengaran, penglihatan dan akal fikiran anda sendiri untuk teroka teks ni secara peribadi? Pilihan di tangan anda. Teruskan berfikir secara sedar.